Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini adalah masalah berkaitan dengan al-mafqud, iaitu orang yang hilang. Orang yang hilang di sini ialah akhun li ab, saudara lelaki sebapa. Jadi yang meninggal ni seseorang lah, sama ada lelaki atau perempuan. Dia meninggalkan jad, datuk, syakik, adik-beradik lelaki. Dan yang satu lagi, akhun li ab ni hilang, tidak pasti dia punya khabar sama ada hidup atau mati. Mula-mula kita kenal pasti dulu masalah ini termasuk dalam masalah al-mu'ad. Jadi masalah mu'ad ni apa? Kita perhati, kita tengok. Masalah mu'ad ni ialah kes di mana terhimpunnya datuk, adik-beradik syakik, dan adik-beradik sebapa. Jadi hukumnya diselesaikan seperti kes yang sebelum ini. Kemudian adik-beradik lelaki syakik mengambil bahagian adik-beradik sebapa, lalu mereka melebihi bahagian datuk. Kemudian mereka iaitu adik-beradik sebapa gugur, iaitu tidak mendapat apa-apa. Ini caranya lah. Kita buat macam sebelum ini, kita akan hukum atau akan berikan bahagian datuk yang paling untung daripada 3 cara. Sama ada muqasamah, 1/3 baki, ataupun 1/6 daripada kesunatan. Jadi di sini yang menguntungkan jad ialah muqasamah lah. Muqasamah ni kita akan jadikan jad tu seolah-olah adik-beradik lelaki. Jadi apabila dia termasuk adik lelaki, dia akan bagi sama rata lah. Jadi jad sini sebab ada 3, jadi jad akan dapat 1/3. Jad akan dapat 1/3, syakik dapat 1/3, akhun li ab pun, adik-beradik sebapa pun dapat 1/3, semua 1/3. Bila sudah dapat 1/3, bahagian akhun li ab ni, 1 ni akan dibagi atau diambil oleh ukhtun, akhun syakik. Jadi daripada 1 jadi 2. Jadi di sini ialah satu masalah di mana akhun li ab ni yang statusnya ni sebagai al-mafqud, yang hilang, tidak diketahui sama ada dia hidup atau mati. Maka kita buat andaian pertama, iaitu dia tu hidup. Apabila dia hidup, maka bahagiannya akan diberi kepada akhun syakik. 1/3 bahagiannya akan diambil oleh akhun syakik. Jadi akhun syakik daripada 1 jadi 2. Jadi 2. Ini masalah andaian yang pertama. Dan keadaan yang kedua, kalau si mafqud tadi itu sudah meninggal, maka cara pembagian antara datuk dan ikhwanya, adik-beradik si mati ni sama juga. Kena tengok 3 cara mana yang paling menguntungkan. Maka di sini cara yang menguntungkan bagi jad ialah al-muqasamah, akan dibagi sama rata. Dia dianggapkan jad tu seolah-olah adik-beradik, maka bahagian mereka ialah 1/2 setiap orang. Jadi jad dapat 1, akhun pun dapat 1. Jadi dia punya asal masalah ialah 2. Jadi kalau kita perhatikan masalah yang pertama dengan yang kedua ni, pertama asal 3, asal masalah yang kedua ialah 2. Jadi kita kena dalam silang lah, dalam silang.
yang ini pergi sini, yang sama-sama pergi sini, jadi darab menjadi 6. Ini al-jami'ah lah, jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan bagi dua-dua masalah ni ialah 6. Apabila kita darab jumlah masalah yang pertama dengan jumlah masalah kedua, ataupun asal masalah pertama dengan asal masalah kedua, 2 dalam 3, maka dapat 6. Ini al-jami'ah, himpunan dua masalah. Jadi yang akan diberikan kepada jad ialah 2/6, dan yang akan diberikan kepada akhun syakik ialah 3/6. Maka bakinya 1. 1 ni ialah baki, 1/6. Dan 1 ni al-mauquf. Kita terhenti di situ, kita tahan, tidak dibahagi sehinggalah nyata keadaan al-mafqud yang hilang tu sama ada hidup atau mati. Jadi kalau dia hidup, maka 1 ni akan dikira semula. Maka yang 1 ni jika zahir ternyata keadaan al-mafqud ni hidup, maka akan diberi kepada syakik supaya dua-dua kali ganda daripada bahagian itu. Tapi kalau dia ternyata dia sudah meninggal atau mati, bahagian yang kita tawakuf ni, yang mawkuf ni, kita tahan ni, akan kita beri kepada datuk supaya bahagian antara datuk dan akun syakik sama banyak, 3/3.